Okey, selamat datang pada anda semua. Jadi daripada kali ini saya bercerita tentang cara nak buat duit dengan menggunakan akaun Leadify Pro. Okey, so jadi untuk membolehkan anda membuat income penyada pendapatan di dalam Leadify Pro. So syarat pertama ialah anda kena upgrade menjadi akaun premium. Kalau anda ambil akaun basic memang anda tak ada free facility ni feature ni. Tapi bila anda dah upgrade ke akaun premium akan terbuka feature untuk anda mula menjana pendapatan dengan Leadify Pro. Okey. So ada beberapa cara untuk anda nak menjadi pendapatan di Leadify Pro. So salah satu caranya adalah anda join program affiliate yang telah pun saya sediakan. Jadi dengan cara ini anda akan beroleh komisen. Okey. Jadi untuk program affiliate mudah je konsepnya, anda hanya perlu share anda punya application Leadify Pro ni kepada ramai orang dengan kawan-kawan ke dengan siapa ke, share sebanyak mungkin kepada mereka. Dan jadi nanti bila mereka upgrade ke premium anda akan mendapat anda akan dapatlah komisen RM10 untuk setiap upgrade. Okay. Jadi berbeza kalau let's say kalau kawan anda tu dia register free, anda tak dapat income lagi. Tapi bila mereka mula upgrade ke account premium, so anda akan dapat commission RM10 setiap upgrade. Dan itu baru sekali kalau katalah kalau setiap bulan mereka renew dia orang punya subscription, so anda akan menerima lagi commission pada setiap bulan lagi. Seberapa lama mereka subscribe pada sistem Leadify Pro ni. Okay. Jadi itu cara macam cara kita boleh mendapat pendapatan. Okay. Jadi untuk membolehkan anda punya pendapatan, so anda kena belajarlah macam mana caranya untuk kita nak set up sistem affiliate marketing di dalam akaun Leadify Pro. Okay. So caranya mudah je. Okay. So first of all anda kena buka anda punya akaun Leadify Pro sini. Okay. So jadi bila anda dah ada akaun premium, so anda akan tab ni akan aktif 3 tab ni. Pertama adalah landing page generator, akan mula aktif. Kalau anda perasan bila anda klik dia akan keluar macam inilah. So tak ada sekatan. Dan kalau anda pergi bahagian bawah ni ada dua ni, program rujukan dan juga dashboard rujukan. Okay. Kalau anda klik ni, dia pun tak ada sekatan lah. Okay. Tak ada masalah. So anda boleh akses dengan mudah lah video ni. Okay. So saya nak tunjuk dulu. First step ialah anda pergi kepada menu program rujukan sini. Okay. Dekat sini ni anda bagi mereka yang baru start jadi account premium. Okay. So biasanya kat sini akan tertulis jana kod. Bermakna anda belum ada link affiliate lagi. So untuk dapatkan link affiliate anda hanya perlu tekan pada jana kod ni. Okay. So benda ni kita buat sekali sekali je. Nanti lepas bila anda log out login balik benda tu dah tak perlu nak tekan lagi. Dia sekali je kita jana kod. Okay. So ini adalah anda punya kod kod rujukan untuk anda nak join program affiliate program. So kat sini ada link So ini adalah link Kalau anda klik link ni, kalau anda copy link ni sini, tekan sini boleh, tekan sini pun boleh. So let's say kalau kata anda copy dan anda cuba test link ni link apa kan. Okay. So bila kita copy paste link ni dekat browser anda, bila anda enter, so anda akan dapat satu form. So ini adalah form yang boleh anda guna untuk anda beri pada kawan-kawan ke sesiapa yang berminat nak terus daftar akaun percuma, akaun basic percuma. Jadi pastikan dia punya kod rujukan ni sama dengan anda punya kod rujukan. So pastikan mereka daftar. So bila mereka daftar je anda akan dapat dua kelebihan. Pertama anda akan dapat database mereka. Anda akan dapat database email, nama dan juga WhatsApp nama mereka. Dan satu lagi ialah mereka akan berada di bawah anda lah. Okay. Di bawah anda. Okay. So ni berkenaan dengan link pautan. So ni first step. Anda kena dapatkan link affiliate dulu. Okay. So selepas tu untuk link affiliate ni kalau katalah anda mungkin kaki offline. Katalah anda ni kaki offline. Anda suka promote offline, promote secara jumpa ke kawan, jumpa table talk sebagainya. So mungkin anda boleh terus bagilah link borang ni kepada mereka. Link borang kepada mereka. Jadi nanti bila mereka dapat borang ni mereka terus isi, lepas tu terus submit. So terus anda dapat database mereka. Tetapi bagi mereka yang mungkin nak promote secara online, so mungkin let's say katalah anda nak post kat Facebook ke, paste kat WhatsApp ke, nak Telegram ke, Instagram sebagainya. Jadi mungkin anda mungkin tak kenal orang tu. Jadi kita nak kalau boleh bila kita bagi ni orang tu boleh dapat tahu apa yang dia nak join tu. Jadi dia boleh baca. Kalau dia berminat dia akan join jadi dia akan daftar account free lah. So caranya ialah anda kena ada satu website untuk membantu anda untuk menceritakan tentang apa dia Leadify Pro ni. So untuk memudahkan semua affiliate, saya dah pun buatkan satu landing page kat sini. So ada pergi pada bahagian tab landing page generator ni. Dekat sini anda boleh baca lah sini. So kat sini saya dah siapkan anda punya landing page khas untuk anda. Untuk anda promosikan landing page ni kepada orang ramai. Jadi nanti bila mereka klik link tu, mereka dapat landing page anda ni. Okay. So caranya mudah je. Anda boleh tekan preview sini. Tekan preview. Okay. So ini adalah anda punya
landing page yang telah pun dikelokkan dengan anda punya link affiliate mylifypro.com, belakang ni ada link affiliate. So kat atasnya ada nama anda selaku anda punya partner premium Leadify Pro, dan nanti bila anda bagi link ni pada orang ramai, so mereka akan dapat link ni dan mereka akan baca lah. Dia akan baca, dia akan tengok video dan sebagainya, dan kalau mereka berminat mereka boleh terus daftar account free. So jadi dekat sini ada banyak button sini, so tak kisahlah dekat mana-mana button, kalau anda punya prospek tu dia klik, dia akan pergi pada borang ni. Okay. Akhirnya dia akan pergi pada borang. Jadi nanti mereka nak join, mereka just isi nama, kata laluan, email, WhatsApp number dan submit. So mereka akan terus daftar dekat anda punya account. Okay. Okay. So that is the first step lah. Anda bagi landing page ni kepada mereka, dan jadi nanti mereka bila mereka baca dan mereka berminat, mereka akan klik pada borang yang ada di dalam landing page ni dan mereka akan isikan borang tersebut. Okay. So jadi dengan cara ni mereka dah akan dapat daftar secara percuma lah account basic. So tu cara pertama. Dan katalah bila mereka dah daftar, okay, so macam mana cara kita nak tahu dah berapa banyak kita punya database yang masuk. Okay, so anda pergi pada anda punya account semula. Okay, untuk nak mengetahui berapa banyak leads yang dah daftar, okay, berapa komisen anda dah dapat, berapa komisen dah dibayar, so anda akan pergi pada bahagian tab terakhir, dashboard rujukan. Tekan sini. So dekat sini akan ada display ringkasan. Okay. Macam contoh kat sini, jumlah orang premium yang telah pun anda rekrut, jumlah pengguna premium yang telah pun grade jadi premium, berapa orang. Yang ini adalah transaksi tertunggak, iaitu komisen yang belum lagi dibayar, yang anda dah confirm dapat komisen tapi belum bayar. Okay. Mana admin belum bayar lah. So akan ada tertunggak kat sini. Dan ini adalah jumlah komisen yang telah pun berjaya diperolehi. Yang telah pun disahkan oleh admin dan admin dah sahkan, ini adalah jumlah komisen yang bakal anda dapat. Dan ini adalah jumlah komisen yang telah pun dibayar. Okay. Yang ni tertunggak ni yang dibayar. Okay, jadi bermakna kalau kita campurkan yang komisen campur ni akan dapat total komisen lah. Dan ini ada kerasan kalau anda pergi ke bahagian transaksi ni, ni adalah transaksi yang ni lah. So let's say kalau katalah anda dah ada, contoh kalau katalah tadi anda dah refer pada orang tu daftar dan orang tu upgrade jadi premium. Dan bila dia upgrade jadi premium, mereka dah bayar. So jadi nanti admin sistem Leadify Pro akan sahkan transaksi tersebut. So bila dia dah sahkan transaksi tersebut, nanti transaksi itu akan ada di sini. Akan ada di sini lah. So saya nak tunjuk contoh lah, mudah. Transaksi macam mana? Macam mana rupa bentuk transaksi tu Oops, saya buka contoh seorang user ni. Okay. So bila dah ada transaction yang telah pun disahkan oleh admin, okay, so dia akan berada di sini. Bila saya klik pada transaksi, dia akan keluar macam ni. Okay. Jadi bermakna ni tak betul sepatutnya RM10. Sorry. Ni masa ni saya tengah testing dia tu. So jadi dia akan keluar sini RM10 lah, bukan RM10, RM10. Jadi bermakna bila komisen RM10, jadi bila diluluskan, maknanya anda punya transaction telah pun diluluskan. Jadi bermakna nanti dekat bahagian kalau anda buat ringkasan, jumlah komisen akan terpapar di sini lah. RM30. RM30. Dan macam contoh kes kawan kita ni, komisen dah pun dibayar. Jadi bila dia pergi ke bahagian tab pengeluaran ni, so jadi kat sini nampak semua telah pun dibayar lah. RM10, 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 dah pun dibayar. So jadi kat sini total komisen yang telah pun dibayar ke akaun bank adalah sebanyak RM30. Okay. So jadi ini ada sekadar nak menunjukkan transaksi pembayaran komisen telah pun dilakukan oleh admin. Yang ini adalah jumlah transaksi yang telah pun diluluskan untuk anda dapat komisen. Okay. So nampak kat sini? Jadi ini cara sistem Leadify Pro track anda punya komisen dan track pembayaran komisen. Okay. Dan kat sini yang menarik okay, kalau katalah anda tadi macam saya kata tadi, salah satu kelebihan Leadify Pro adalah anda boleh collect database. So semua orang-orang yang telah pun mendaftar di akaun anda, dekat borang yang anda dah tunjuk tadi, katalah mereka daftar. Jadi dekat mana anda boleh dapatkan data-data mereka? So berada di sini di bahagian dashboard rujukan. So dekat sini anda akan dapatlah semua jumlah-jumlah lead database yang telah pun anda berjaya dapat. Yang mana mereka ni semua adalah mereka yang telah pun mendaftar di akaun yang anda pun telah berikan tadi. Ramailah ni. So jadi bila daftar, so let's say katalah anda nak simpan database ni dalam anda punya PC ke smartphone untuk anda gunakan untuk anda punya second business. So anda boleh tekan muat turun.
sini. So anda bolehlah download semua database ni sebagai sama ada teks ataupun sebagai file CSV, Excel. So ikut mana-mana. Jadi kat sini kami bagi ada kemudahan untuk anda boleh download anda punya database yang telah pun anda. Kalau apa lagi saya nak cerita, ni pun kat sini pun boleh, dekat bahagian program juga pun anda boleh nampak juga lah anda punya leads. So anda boleh buat turun kat sini juga sini. Dan dekat bahagian landing page generator ni pun so anda boleh ni kat sini kita ada sediakan beberapa fungsi fast marketing. Contoh kalau kata hari ni anda nak post, nak mudah kata nak cepat kan. Anda nak terus promote pada kawan-kawan anda di WhatsApp, anda boleh tekan WhatsApp. Tekan WhatsApp. Jadi dia terus pergi kepada satu WhatsApp dan dia terus ada message message. Cuba apps ni dah. So dia dah siapkan link anda. Okey. Ataupun anda nak share kat Telegram ke, dia dah siap. Dia terus masuk Telegram. Okey, ataupun nak share dekat Facebook ke. So untuk tu anda kena ni lah, anda kena bagi login Facebook. Contoh saya dah login ke Facebook, dia terus kat sini. Dia terus bagi anda boleh terus post kat Facebook lah. Apa yang anda nak post. Untuk anda promosikan Lilify Pro ni. Okey. Ataupun ke WhatsApp boleh. Okey. Kalau kata anda nak email pun tak ada masalah. Kat sini saya dah sediakan email. Just klik je open email template ni. Okay, so katalah saya buka kat sini Google Chrome ke apa kan. Okay, so jadi dia akan keluar lah email template sini yang boleh anda guna lah untuk ni. Okay. Jadi kalau anda nak copy anda punya link ke landing page boleh tekan sini. Kalau anda nak preview boleh tekan sini. Jadi saya ingat itu sajalah caranya bagaimana anda boleh dapatkan, anda boleh join program affiliate yang telah pun kami sediakan. Anda boleh dapatkan bahan-bahan marketing, landing page dan sebagainya. Dan anda boleh track lah prestasi affiliate marketing yang telah pun anda lakukan. Dan anda boleh lihat di mana anda dapat download semua database-database yang telah pun anda collect. Okay. So itu saja dari saya. Sekian terima kasih.